Realiti hari ini masih ramai yang salah faham fungsi sebenar emas. Jadi jom Fat terangkan, tengok video ni sampai habis. Yang pertama, emas ni bukan untuk cepat kaya, tapi untuk selamatkan harta tuan-puan. Orang simpan emas bukan sebab nak beli hari ni dan jual minggu depan untuk untung, tapi sebab nak lindungi nilai duit daripada dimakan dengan inflasi. Dulu RM50 boleh beli barang dapur penuh satu troli kan? Tapi hari ni separuh troli pun dah susah dah nak penuh. Yang kedua, emas ni adalah duit yang sebenar sejak ribuan tahun yang lepas. Sebelum wujudnya mata wang kertas, emas digunakan sebagai alat tukar nilainya kekal. Contohnya, 1 dinar dekat tangan Fat ni bersamaan 4.25 gram. Boleh beli 1 ekor kambing. Hari ini pun masih boleh beli 1 ekor kambing. Tapi dulu RM300 boleh beli seekor kambing. Tapi sekarang dah tak boleh dah. Yang ketiga, emas ni kalis inflasi dan krisis. Bila mana mata wang jatuh, emas ni naik bila ekonomi tak stabil. Harga emas biasanya melonjak sebab permintaan meningkat. Orang cari emas masa krisis sebab emas tak boleh dicetak dan tak boleh dimanipulasi macam duit. Yang keempat, emas ni mudah dicairkan. Tuan-puan perlu duit kecemasan, emas ni boleh dijual ataupun digadai dalam masa yang sangat singkat. Tak perlu tunggu bayar macam rumah ataupun saham. Yang kelima, emas bantu disiplinkan kewangan kita. Emas ni tuan-puan, dia liat nak digunakan. Simpan duit biasa kalau dalam akaun mudah habis. Tapi bila simpan emas, orang fikir banyak kali sebelum nak jual. Jadi lebih selamat dan susah nak bocor. Jadi bagi tuan-puan, emas bukanlah pelaburan untuk kaya cepat, tapi simpanan yang lindungi masa depan. Tuan-puan boleh jadikan emas ni sebagai dana kecemasan, dana pendidikan anak-anak, persediaan pencen, simpanan untuk jangka masa panjang. Bila kita faham fungsi sebenar emas, kita akan berhenti bandingkan emas dengan saham. Sebab emas bukan untuk main harga, tapi untuk simpan nilai. Jadi bagi tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh terus sahaja klik link di bio Fat untuk buat pendaftaran akaun emas tuan-puan secara percuma. Nanti Fat akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.